Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda bahawa tiket penerbangan AirAsia telah pun diturunkan lagi sebanyak 5% pada 15 Jun 2026 susulan penurunan harga bahan api. AirAsia menjangkakan penurunan tambang penerbangan secara berperingkat susulan penurunan harga bahan api pesawat baru-baru ini. AirAsia mengekalkan faktor muatan yang baik sebanyak 83% antara Januari dan Mei lepas. Ini adalah sumber yang sahih yang dikeluarkan oleh bernama dan disiarkan oleh Siakap Keli, mengatakan bahawa tiket penerbangan AirAsia semakin menurun dan diharapkan trend ini akan berterusan dan kekal lebih lama. Ianya memudahkan kita semua untuk menggunakan penerbangan dan menaiki pesawat AirAsia dengan lebih mudah. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ini untuk info-info yang terbaru. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.